diumumkan ketibaan perarakan langkah masuk bersama dengan ahli keluarga daripada pihak rombongan bertanda. Ijab majlis sarang kerengga anak murai saja berlari, hajat hati sekalian sekeluarga hendak meraih Raja Sehari. Yang diiringi juga bersama dengan konvoi bermotosikal. Bagaimana bersama dengan kehadiran daripada konvoi bermotosikal ini adalah daripada grup KB Motoran, Enjoy the Ride, Bukit Kamal Marines, WBC Udaraida dan juga Tuan Gota. Pergi memburu di Taman Rimba menjadi paksi bulan dan bintang. Yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba, yang dinanti-nantikan telah pun datang. Atas nama yang empunya majlis, atas nama yang empunya hajat, atas nama kaum kerabat, ketibaan perarakan pasangan pengantin kita sambut dengan penuh istiadat. Hadirin sekalian, diumumkan ketibaan pasangan Raja Sehari Muhammad Daniel Ashraf bin Haji Zainal dan pilihan hatinya Siti Zuraini Muhammad Zaini. Allahumma salli wa sallim وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah yang Maha Pengampun, di dalam majlis yang permai ini ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah Raja Sehari yang kami raikan pada hari ini. Ampunilah kedua ibu bapa mereka serta kaum keluarga, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertukar alam. Bunga rampai di dalam dulang harum disusun indah berseri, restu keluarga berkat dijulang, moga bahagia hingga ke akhir nanti. Dengan ini majlis ingin mempersilakan Muhammad Daniel Ashraf bin Haji Zainal dan Siti Zuraini Muhammad Zaini, pasangan pengantin baru kita, untuk tampil, bangun dan turun dari tahta pelaminan. Bertemulah dengan ayahanda dan juga bonda kalian. Mohonlah restu dan juga doa tulus, semoga barakah akan mengiringi rumah tangga, insya-Allah. Saudara perempuan, apa yang dapat kita lihat pada hari ini bukanlah sahaja majlis ini meraihkan pasangan pengantin. Malahan majlis ini jugalah yang menyatukan dua buah keluarga yang dahulunya asing, yang dahulunya tidak kenal mengenali di antara satu sama lain, namun dengan kekuasaan Allah membuktikan, dengan Allah Ta'ala lah yang mengizinkan hubungan kekeluargaan yang baru telah pun tersina di antara keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin lelaki. Kita doakan saudara, semoga silaturahim yang terjalin ini, semoga ukhuwah yang terbina ini akan terus berkekalan sehingga ke penghujung usia. Dimaklumkan juga keberangkatan pulang YB Ustaz Lorna Jahan bin Muhammad Saleh Adun N43 Semanda. Majlis mewakili pihak tuan rumah Tuan Haji Zainal bin Sadri dan juga Puan Agha Ashidah binti Matalib. Sekali lagi memancarkan ucapan juga terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat YB Ustaz Lorna Jahan dan juga tim dia
yang sendiri meluangkan masa untuk bersama-sama berkunjung hadir kemari. Syukur Alhamdulillah dengan kehadiran YB Ustaz Berkatuhan Muhammad Salim, makanya majlis yang diraihkan oleh pihak tuan rumah kita bertambah sekali. Membuatnya, marilah sama-sama kita terus mendoakan yang terbaik, yang teristimewa buat pasangan Muhammad Daniel Ashraf dan juga Siti Zuraini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga pasangan ini bakal berkekalan jodoh mereka sehingga ke penghujung usia, diperluas pintu-pintu rezeki, dan moga-moga mereka berdua dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah saudara, awan berarak lembut menyapa, mentari muncul menyinari bumi yang mendatang kami sambut mesra. Moga majlis diberkati ilahi, majlis juga turut mengalu-alukan ketibaan barisan VIP kita yang berikutnya bersama dengan Datuk Azhar yang telah pun bersama-sama tiba di ruangan majlis kita pada petang ini. Selamat datang untuk Datuk Azhar. Dan majlis juga turut merangkamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian untuk anda bersama-sama hadir kemari. Dan Alhamdulillah dengan kunjungan daripada tuan-tuan dan puan-puan, makanya majlis kita pada hari ini bertambah serinya. Kami dari KB mengucapkan kami dari Tebuan Kota Kampung Sungai Sedang mengucapkan selamat